Jadi copywriting tak boleh main-main. Dalam bisnes copywriting sangat-sangat ditekankan. Sangat-sangat ditekankan sebab itulah punca orang buat pembelian. Copywriting, penulisan tu. Dia tak boleh pendek, dia tak boleh panjang, dia tak boleh banyak mengarut, dia tak boleh pusing sana pusing sini. Dia kena straight to the point. Jadi bila kita menggunakan AI untuk buat copywriting, buatlah betul-betul tuan-tuan dan puan-puan, cantikkan dia. Dan sama juga dengan gambar. Gambar tak boleh main-main dalam video, dalam gambar. Mentunjuk gambar yang penuh inspirasi, yang memberikan pelanggan tengok, rasa nak beli, rasa nak try, rasa nak cuba, rasa nak add to cart. Jadi biar sampai tahap tu gambar-gambar kita. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tengok satu platform nama dia Temu ni tuan-tuan dan puan-puan, produk daripada China yang low quality punya. Kalau yang murah-murah lah, yang low quality pun, tapi mereka dapat jual dengan baik. Sebab apa? Sebab produk dia gambarnya cantik. So bila gambar cantik, kita anggap benda tu berkualiti. Padahal bila sampai kepada kita barang RM2-3, tuan-tuan dan puan-puan faham je lah macam mana, kan? Macam tu. Jadi bila kita beli benda tu disebabkan tertariknya kita kepada presentation gambarnya. Penting tuan-tuan, gambar ni sangat penting. Jadi betapa mahalnya ilmu yang tuan-tuan dan puan-puan dapat dalam AI ini untuk diterjemahkan kepada upgrade kualiti gambar kita. Kelemahan kita adalah buat video. Semua faham benda tu. Saya pun faham, saya pun tak reti nak buat video. Tuan-tuan dan puan-puan pun bersetuju. Saya video tak pandai sangat kot. Konten pun tak FYP.